Mana-mana kita pergi ya, makanan Malaysia memang padu. Kan Dubai sekarang, team kita dekat sana semua lebat. Oh, ada ayam madu, teh-o limau. Ini air punya memang padu makanan Malaysia. Tengok ni, licin. Ini lagi licin. Ni lagi sikit nak licin. Selepas sebulan makan makanan Malaysia, apa perasaan anda? Nak menangis ke? Ha? Apa perasaan anda? Makan madu ayam madu dia makan. Selepas sebulan, bila rasa masakan Malaysia ni, memang rasa apa orang cakap, terkedu lah. Okey, terkedu dengan, memang rasa sedih sikit lah sebab lama tak rasa. Lama tu mana lama sangat, baru 1 bulan. Jadi bila rasa tu memang, kena cakap apa lah, memang saya tak sembang pun, letak je mulut dekat sana, clean habis terus. Licin saja. Okey, Mirul, apa perasaan anda selepas makan? Rindu lah. Apa rindu? Macam nak menangis ke apa? Tak ada, kira lama tak makan, rasa macam lama tak makan. Hari-hari makan biryani lah. So hari ni dapat nasi kandar padu lah. Padu. Nanti kita tanya owner makan apa? Owner kedai makan. Budak ni hari-hari makan biryani, sandwich, club sandwich, apa lagi? Burger, biryani. Sekarang makan makanan Malaysia licin. Macam mana? Nasi kandar. Apa dia? Oh. Padulah. Okeylah. So okeylah, seminggu 2 kali berdatang sini lah. Alright.